Zeus Coffee baru saja buka cawangan pertama di Indonesia. Dan benda ni bukan cerita biasa-biasa. Ni adalah kisah macam mana syarikat daripada Malaysia boleh masuk gelanggang kopi yang paling besar di Asia Tenggara, iaitu di Indonesia. Sebelum kita bertanya pada soalan adakah Zeus mampu tawan Indonesia, lebih baik kita faham tentang konteks kisah Zeus Coffee. Dan Zeus Coffee ini bukan sekadar kedai kopi biasa. Zeus lebih kepada sebuah syarikat tech yang jual kopi. Daripada awal berbuat, mereka memang ada apps, mereka ada order boleh pick up, mereka boleh buat delivery, ada loyalty point, ada data customer, dia tahu orang beli apa, pukul apa, outlet mana banyak dan promo mana yang boleh buat duit banyak. Starbucks sangat sinonim dengan dia punya outlet, orang selalu lepak, tempat cantik. Zeus pula kuat dengan daily habit. Dia nak jadikan kopi ni sebagai satu habit sikit-sikit tapi berhari-hari, lama-lama jadi berjuta-juta. Daripada strategi Zeus ni kita boleh nampak kewangan dia pun bukan calang-calang. Yang paling latest pada tahun 2024, Zeus catatkan jualan lebih pada 468 juta. Profit dia pun dah lebih 36 juta. Tahun sebelum tu dia catat keuntungan 10 juta. Maknanya 3 kali ganda lebih besar daripada tahun sebelum tu. Zeus dah grow beyond Malaysia. Dia dah ada presence dekat Filipina, ada dekat Singapura, Brunei, Thailand dan terbaru di Indonesia dan ada juga di Pakistan. Dia dah ada 1000 lebih outlet dan staff pun dah ada lebih kurang 8000. Spanish latte dia sahaja dah terjual lebih daripada 30 juta secara global. Zeus Coffee ni masuk Indonesia, dia adalah satu statement yang berbeza sekali compare dengan dia masuk negara-negara lain. Sebab populasi Indonesia tu sendiri ada dalam 270 juta. Urban consumer dia ramai. Budaya kopi dia memang kuat. Local coffee chain dia bukan jenis yang buka betul nak tidur. Dia ada kopi kenangan, ada Janji Jiwa, ada For Coffee, Tomorrow Coffee. So sekarang ni soalan dia bukan sekadar Zeus ni boleh buka ke dekat Indonesia. Tapi soalan sebenarnya adalah boleh tak Zeus ni jadi coffee tech champion daripada Malaysia yang bukan sekadar jago di Malaysia tapi di Asia Tenggara.